Aku dah cakap dengan member aku, percaya tak cakap aku Argentina aku menang World Cup. Lepas tu menang. Kau tak percaya mulut aku manis. Mulut aku masin. Liverpool di hati. Assalamualaikum. Liverpool dah tak main UCL dah. Yang tolong kejap kan, support lah sikit, bagi motivation. Liverpool dah tak main UCL dah. Assalamualaikum. Liverpool dah tak ada. Weh, asyik dah ujung-ujung kan. Sabar, aku gembira sangat. Okay, Liverpool kalau dia nak bajet-bajet kat Liga tak apa lah. Okay, ambil lah kan. Kau perasan tak weh, dalam banyak-banyak komen kita kan, seorang fans MU pun tak berani bersuara. Amin suka tak MU 2008? 2008 kau tak payah cerita. Memanglah legend kan. Sabar lu meh, jangan go lu, tunggu final. Okay, aku jangan gerak lu. Aku apa-apa tunggu final kan. Okay, tunggu final. Tapi lagi function kat final Barca lawan Real Madrid. Weh, itu sumpah function babinya tu. Itu impian aku lah sebenarnya. Sebab sebelum ni masih kat Liga, Real Madrid kalah lawan Barcelona. Kita tengok UCL itu betul ke tak Real Madrid ni. Apa ni, Barca tak strong. Barca tak strong. Dah tahu apa yang strong? Real Madrid sebelum ni kalah dengan Barcelona kot. Aku rasa Real Madrid yang tak strong. Barca rasuah. Dek, Barca rasuah. Astaga, Real Madrid tak ada rasuah. Barca rasuah. Apa kata adik-adik pergi call SPRM. Budak-budak Barca banyak dekat live aku lah. Budak-budak Real Madrid jangan main-main Mana budak-budak Fries? Minta maaf, saya bukan budak-budak Fries, Zami. Apa hal kipas? Saya bukan budak-budak Fries dah. Saya budak-budak Arab. Ya, aku lapar tu. Aku dah tak sahur dah berapa hari tak sahur ni. Tapi puasa lah. Aku sebenarnya buat live ni ada sebab. Aku sebenarnya tengah nak cari, sebab aku kan sekarang dah keluar team. So aku nak buat bisnes aku sendiri, journey aku sendiri. Aku sebenarnya nak buat giveaway. Aku nak bagi RM100 dekat 3 orang terawal. RM100. RM100 untuk orang Malaysia lah, kalau boleh. Orang Malaysia yang 18 tahun ke atas lah, senang. Dia macam giveaway tu senang je. Korang perlu register je. Korang tak perlu keluar duit apa-apa pun. Macam dekat bio TikTok aku ada link tree, kau boleh tekan atas sekali tu ada macam registration. Kau register, ada 3 step. Kalau dah ngam-ngam 3 step, yang paling awal lah, 3 orang terawal, kau DM aku akan transfer terus RM100 ke bank account masing-masing. 3 orang terawal je. Dekat ni, dekat bio TikTok aku. Bio TikTok ada atas sekali tu Amir Haris X Tio Market tu. Korang pergi register sampai verify. Dia ada 3 step. Habiskan 3 step. Last step tu korang kena ambil gambar IC depan belakang, dan juga bil tak kisahlah, bil phone ke, bank statement ke. Yang penting alamat dengan nama korang sama dengan IC. Okay. So untuk 3 orang terawal je, aku akan transfer RM100 dekat dia. Mau pause ni tak? Tak mau pause. Yang mana ada dalam live ni, korang pergi register dekat bio aku. Just register. Kepada warga-warga KL, warga-warga KL lah, KL. Aku nak tanya korang satu idea. Sebab aku nak buat charity. Aku nak bagi orang makan. Tapi aku nak minta idea korang, whether buka untuk sahur ataupun buka puasa. Aku nak buat dekat KL. Aku nak bagi gelandangan-gelandangan. Dah register KMS, kalau dah kena siapkan 3 step tau. Awak tekan dia ada 3 step. Sampai verify awak punya account, send dekat saya. Dan saya transferkan duit kat awak. 3 orang terawal je lah. Kalau awak yang dah terlambat, minta maaf. Dah verify. Okay, send kat DMIG. Aku nak menyeru kepada yang duduk-duduk area KL ni. Aku nak ajak korang untuk join aku sekali untuk kita buat charity. Jangan risau, ini tim Agmeh, bukan tim Aman Azhan So Aman Azhan tak ada, ini adalah aku je. Tapi bagi aku, bagi makanan sahur lagi bagus tau daripada buka puasa. Sebab buka puasa aku takut ramai orang dah buat kan. So aku nak buat sahur. Aku nak bagi kita, macam mana cakap, kita edarkan, kita bagi-bagi orang makan sahur. Nak? Siapa yang nak join aku yang mana area KL? Apa ni? Tofi Omer. Weh, Rahim. Sebab Rahim comel. Rahim ada nama guys. Rahim, tolong masuk kejap kan.